Oh, cabaran. I think itu yang paling best bila klien tak campur tangan. Maksudnya bukanlah tak campur tangan langsung. Dia bagi input dan dia orang bagi kebebasan untuk kita berkarya. Untuk praktikal dan selesa ni dia terletak kepada individu. Selalunya bagi saya orang yang bila kita ID ni dan juga bila rumah kita nak decorate ni satu je. Dia fit tu mata. Selesa tu mata. Lepas tu kita memang human ni nature dia ialah adapt. So basically yang paling penting tengok orang yang tinggal di rumah tu macam mana. Kalau ada budak mungkin less yang tajam, yang keras macam tu. Tapi yang paling penting first kali mata you suka tengok. Tapi selalunya kita akan pilih satu konsep yang strong. Itu penting. Lepas tu you nak orang kata you nak ubah suai sikit tu boleh. Sebab dia depends juga kadang-kadang macam dekor ni dia really fit to apa yang you dah buat dengan macam built-in or the renovation. Sebab kadang-kadang contoh macam ada satu ruang tu terlalu berat on one side. So dekor ni penting dia kena pandai nak bagi balance balik. Contoh bila kat situ berat, kita kena cari furniture yang lebih ringan. Basically dekor ni more to balance up semua ruang. Usually kita ni selalu masalah bila kita pergi kedai, kita nampak cantik, kita beli. Tengok kedai cantik, kita beli. Sebenarnya plan is very important. Apa-apa kita kena plan. Contoh nak beli sofa, kena tahu measurement yang sesuai, proportion untuk ruang tu. Dengan pemilihan colour, itu colour semua tu sebenarnya yang orang kata lepas tu yang penting sekali measurement, saiz apa yang cukup, carpet, and then dia tak boleh beli satu benda tu satu tu je. You kena fikir kalau aku beli sofa ni nanti armchair macam mana, side table macam mana, carpet macam mana. Sebab tu sangat penting bagi saya kalau kita nak buat perubahan dalam sesuatu ruang, satu ruang dulu. Jangan buat macam the whole space. Yang tu macam nak buat sini sikit. Itu yang jadi caca merba bagi saya lah. So kalau nak buat tu, better fokus satu persatu. Macam klien ni yang mana pilih kita orang selalunya yang more to natural punya, minimal, natural, feeling yang bukan nak too much. Kalau korang perasan kita orang punya design ni, color dia walaupun dia macam luxury, dia humble yang luxury macam tu lah. So tone dia lebih orang kata senang mata memandang, long lasting, evergreen lah. Kita orang suka yang macam tu. Sebab untuk dekor dan untuk orang kata mata tu lebih tenang, ketenangan dan keselesaan macam tu.